Gaji selalu habis? Cuba formula ini. Rasa macam duit gaji selalu tak cukup? Setiap bulan asyik habis sebelum hujung bulan? Kalau tak ubah sekarang, sampai bila pun susah nak bebas kewangan. Nak tahu formula urus gaji yang ramai orang kaya guna? Kalau ikut, kewangan lebih teratur, duit makin bertambah. Gunakan formula 50-30-20. 50% untuk keperluan, sewa rumah, bil, makan minum. 30% untuk kehendak, shopping, makan luar, langganan Netflix. 20% untuk pelaburan and simpanan. Sebab ini yang buat duit bekerja untuk anda. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Contoh, kalau gaji RM3,000, RM1,500 untuk keperluan, RM900 untuk kehendak, RM600 untuk pelaburan and simpanan. Nampak macam mudah, tapi berapa ramai yang betul-betul buat? Sebab tu ramai masih struggle dengan duit. Kalau anda sedang fikir gaji saya tak cukup, macam mana nak buat? Jawapan saya adalah buat bisnes sampingan jana, lebih banyak pendapatan. Saya sudah tolong ramai rakan jana ekstra 4 angka hingga 5 angka sebulan. Nak bebas kewangan, kena mulakan sekarang. Jangan tunggu gaji besar baru nak belajar urus duit. Kalau tak ubah, 5 tahun lagi tetap di tempat yang sama. Kalau nak lebih banyak tips perniagaan, klik link di bio dan tinggalkan maklumat anda untuk belajar lebih lanjut.